Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Jadi alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini, iaitu bersiaran secara langsung di laman Facebook rasmi Jabatan Penerangan Negeri Perak di program Influencer at Japan MOHCOMA Siri 4 2025. Dan terlebih dahulu, pihak majlis ataupun pihak Japan Perak merakamkan ucapan jutaan penghargaan kepada tuan rumah gelanggang Sangga Buana yang dimiliki oleh panel kita pada petang ini. Tidak dilupakan salam ukhuwah diucapkan kepada para penonton di luar sana. Hai, apa khabar semua? Jadi pada petang ini, mungkin tuan-tuan puan berada di rumah, warung-warung atau di tempat kerja. Jadi sama-sama kita dapat menyaksikan Influencer Japan yang kita langsungkan di laman Facebook rasmi Jabatan Penerangan Negeri Perak. Terima kasih diucapkan kepada semua. Okey, tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian, penonton-penonton sekalian, pertama sekali saya mengaluk-alukkan panel jemputan kita, iaitu jemputan untuk program Influencer at Japan MOHCOMA 2025, iaitu yang berusaha Encik Muhammad Zuraimi bin Razali atau lebih mesra dikenal dengan nama Tok Mi. Selamat datang Tok Mi. Bersama. Okey, jadi sebagaimana yang kita war-warkan di media sosial, khususnya di Japan Perak, Facebook, TikTok dan sebagainya, yang mana pada petang ini kita bawakan satu tajuk yang sangat menarik untuk kita selami bersama-sama, iaitu silat warisan beradat, warisan bermaruah. Okey, silat warisan beradat, generasi bermaruah yang akan kita cungkilkan, kita akan kupaskan pada petang ini. Jadi sebelum itu, kepada semua penonton di sana, di luar sana, okey, saya mohon kepada semua, sebelum kita memulakan bicara pada petang ini, okey, kita buka Facebook masing-masing, type Jabatan Penerangan Negeri Perak. Okey, kita minta semua sekali follow, like, share dan komen. Okey, saya bagi masa 1, 2, 3. Terima kasih kepada semua. Ya, follow, like, share dan komen di laman rasmi Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perak. Terima kasih kepada semua. Okey, Tok Mi. Ya. Alhamdulillah, saya kalau tengok suasana kita pada hari ini, iaitu di gelanggang Sangga Buana, iaitu bertempat di Manong, Perak Darul Ridwan. Manong di mana? Di Kuala Kangsar, daerah Kuala Kangsar. Jadi pada petang ini kita bersama di gelanggang Sangga Buana ini, iaitu kediaman ataupun di tempat Tok Mi sendirilah. Jadi alhamdulillah, kami pun dilayan dengan sempurna tadi. Oh, terima kasih Tok Mi, air kopornya kan semua sekali. Jadi saya kira untuk tidak menaikkan masa, kita ada masa lebih kurang 45 minit. Okey, baik. Okey, kita terus kepada soalan yang pertama, yang mana pendahuluan yang mana Tok Mi boleh ceritakanlah pasal diri Tok Mi dan juga dunia persilatan yang Tok Mi ceburi, Jadi boleh kongsikan sedikit latar belakang tentang perlibatan Tok Mi dan juga dunia seni silat persatuan di Perak. Silakan Tok Mi. Okey, terima kasih kepada Cik Lan kita yang petah berbicara, petah bercakap dan juga mewakili Jabatan Penerangan ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam silaturahim kepada semua yang menonton pada petang inilah. Dan saya rasa cukup terharu dan juga rasa yang terkesima ataupun rasa yang luar biasa lah bila Jabatan Penerangan menghubungi saya untuk menemu ramah atau berbual bicara dalam perihal silat ini. Jadi saya rasa terpanggil dan saya rasa cukup seronok lah, dan juga ucapkan banyak terima kasih kepada Jabatan Penerangan, terutamanya kepada Cik Lan selaku pengacara ataupun selaku pemudah cara pada petang ini bersama dengan semua staf Jabatan Penerangan Negeri Perak. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Jabatan Penerangan Perak kerana mengangkat silat ini sebagai salah satu warisan dan juga merupakan salah satu pemangkin kepada generasi yang bermaruah ini. Jadi saya tertariklah dengan soalan permulaan yang diberikan oleh Cik Lan itu mengenai pelibatan saya lah dalam dunia silat ini. Jadi sebenarnya saya ni masih lagi baru lah dalam persilatan ini dan merupakan masih lagi di peringkat murid lah. Bukanlah sebagai seorang guru, tapi masih lagi peringkat murid, mencari dan masih lagi belajar lah.
Bermula tahun bila ni? Saya sebenarnya berminat daripada kecil lagi dah. Daripada awal persekolahan lagi dah berminat tentang silat ini. Dan kedua, ibu bapa saya pun mengalakkanlah untuk belajar silat ini. Sebab di kampung saya dulu, di Kampung Goa memang ada tokoh silat kita, iaitu arwah Pak Harun. Dan juga di sekitar Manung tu memang banyak guru-guru silat. Hasan Pecah, di sebelah sini pun ada Pak Husin dan juga sebagainya lagi lah. Banyak tokoh-tokoh silat di dalam sekitar kawasan Manung ini. Jadi saya sebenarnya masa zaman belia lah, lepas sekolah saya mengikuti program belia di Melaka, dan masa itulah saya berkecimpung dalam silat ini bila saya belajar di Melaka, iaitu silat kunci Melayu Melaka. Sampai sekarang ni lah saya membawa silat kunci Melayu Melaka. Masa itu umur saya 20-an belajar silat itu, dan sekarang ni dah masuk 50 siri. 50 siri, 50 lebih, dan masih lagi kata orang kelestarian itu. Sikumi, saya membawa sikumi lah, silat kunci Melayu Melaka. Dan umur 20-an lagi saya dah buka gelanggang, sudah mengajar dan sebagai jurulatih di kawasan sekitar inilah. Dan saya rehat banyak. Sebab saya bekerja dengan jabatan kerajaan, berehat banyak. Sampai dah pencen ini baru kita kembalikan balik. Baru saya mewarisikan balik. Bermula punca daripada anak lah. Anak nak belajar, saya kata kalau nak belajar, panggil kawan. Dia pun panggil lah kawan-kawan. Datanglah ke rumah ni. Jadi kita buka lah gelanggang. Itu pada asalnya lah. Dan dari segi pelibatan dunia seni silat ini, saya bercakap atas dasar DSSM. Dunia Seni Silat Melayu Perak khususnya lah. Semasa saya menjawat jawatan sebagai penghulu di kawasan ini, penghulu Mukim Senggang, dalam sekitar 2010 lagi dah, saya dah menceburi join dengan persatuan inilah. Tapi dulu tak ada persatuan. Dimulakan dengan hobi. Hobi kepada perguruan-perguruan ini berminat. Iaitu pesilat-pesilat ni berminat. Jadi kita merupakan hobi kita di Facebook. Bermula di Facebook. Lepas itu kita buat perjumpaan. Selalu kita tak kenal. Selalu tengok aksi di Facebook saja. Macam inilah hari ni kita buat ni. Dia sebab minat. Jadi Jabatan Perangan pun minat tentang silat. Jadi kita dulu pun minat dengan silat. Kita kumpulkan rakan-rakan di Facebook ni. Lalu kita buat perjumpaan. Perjumpaan mulanya di perjumpaan di Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Lepas itu ikutilah setiap negeri kita adakan perjumpaan, dan selepas perjumpaan itulah baru ditubuhkan persatuan itu. Jadi persatuan di negeri Perak ini walaupun dah lama, kita dah mula daftar dengan RS pada 2019. 2019 rasmilah pendaftaran Dunia Seni Silat Melayu Negeri Perak di negeri Perak ini. Dan kita bernaung dengan Dunia Seni Silat Melayu Malaysia, DSSM Malaysia, ataupun lebih kenali sebagai DSSM Pusat lah. Dan saya kira DSSM Tok Mi saya rasa mungkin jawatan tinggi kot. Ini semua kerja Allah Ta'ala semua ni. Kerja Allah Ta'ala, kita pun tak ada perancangan, kita pun tak ada apalah. Kalau dibandingkan ramai lagi guru kita. Tetapi takdir Allah Ta'ala, saya dipilih sebagai timbalan Presiden Dunia Seni Silat Melayu Malaysia. Orang nombor 2 Malaysia. Dan di negeri Perak sebagai YDP lah. Yang dipertua. Yang dipertua di SM Perak, dan selaku penaja pada awalnya. Di mana dalam kita ini berbagai-bagai seni silat ada. Kita bukan perguruan. DSM bukanlah perguruan, tetapi DSM adalah sebagai satu badan pentadbir yang menguruskan persatuan-persatuan silat. Semua persatuan silat di bawah DSM. Kita mengalakkan semua masuk kita. Sebab kita meraihkan persatuan-persatuan yang ada, dan kita kebanyakan yang menganggotai persatuan DSM ini adalah perguruan-perguruan silat yang terpencil, yang berada di kampung-kampung yang kita tidak kenal. Dia tidak popular, tetapi kita raihkan kepopularannya tu. Sebab biasanya silat-silat kecil ini dia duduk di kampung. Main di depan rumah, main di belakang rumah, main apa. Tetapi kitalah mengangkatkan
Ya. Bahawa salah satu peranan kita ialah satu meraihkan perguruan-perguruan yang ada, dan kedua kita nak mengangkat guru-guru. Sebab selama hari ini guru-guru kita ini tidak diraihkan. Tapi kita lah nak mengangkat martabat guru-guru silat kita ini. Ada peranan di SSM Perak lah. Ya, ya. Sebab kita lebih kepada warisan. Ya, mengangkat seni warisan silat itu sendiri. Dan juga keaslian silat itu. Sebab di SM ini, dia sebagai pentadbir. Banyak guru-guru kita yang dah berumur. Dah berumur, tapi masih lagi bertenaga. Jadi kita raihkan guru silat kita. Dan dibawakan ke peringkat daerah dan sebagainya lah. Kita berikan pengiktirafan. Kita berikan salah satu sijil. Untuk sijil. Dan juga watikah. Untuk buka gelanggang. Kepada persatuan-persatuan yang tidak mempunyai pendaftaran. Ataupun tidak dia silat kecil. Silat yang kecil lah. Betul. Yang ada di kampung-kampung ataupun dalam negara kita ni lah. Contoh macam silat yang kita tengok kalau di Terengganu, penyum. Itu silat yang jarang kita lihat. Kura-kura. Mana silat untuk negeri berkenaan. Mana mungkin negeri lain tak ada. Negeri lain tak ada. Dia hanya di situ saja. Kalau Terengganu silat penyum. Dia memang dia tiru macam langkah penyum tu. Kalau di Perak silat apa? Di Perak ini kalau kita tengok banyak silat semuanya jurus kepada harimau. Silat harimau, gayung harimau. Sekarang dalam Perak apa? Tambah di sebelah hulu Perak, Gerik. Terkenal dengan silat harimau. Gayung harimau dan sebagainya. Perak saja, negeri lain tak ada silat harimau. Negeri lain ada. Tapi kebanyakannya di negeri Perak lah. Banyak silat yang kata orang bercirikan harimau tu. Okay, saya ingat untuk pengenalan kita dah jelas Ya. Yang mana Tok Mi pun dah mengenalkan diri dan juga berkenaan dengan dunia persilatan Malaysia, Persatuan di SSM Malaysia dan juga di SSM Negeri Perak. Okay. Terima kasih Tok Mi penjelasan yang untuk pengenalan tadi. Okay, kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu lebih kepada penghayatan dan juga peranan silat ini. Yang mana soalan yang kedua berbunyi, apakah yang membezakan silat sebagai seni mempertahankan diri berbanding dengan seni bela diri dari negara luar? Mungkin kalau kita ada silat semua kan. Yalah. Tapi di luar mungkin ada bela diri yang lain. Jadi apa bezanya di situ kan? Terima kasih Cik Lan ni yang suka membanding-banding gitu. Jadi silat ni dia milik kita. Milik bangsa Melayu. Itulah satu image ataupun identiti orang Melayu. Setiap bangsa ni dia ada seni mempertahankan diri dia. Kalau Jepun dia ada dia ada karate, judo, ninja. China dengan kungfu. India silambam. Dan juga Korea taekwondo. Jadi itu menunjukkan bahawa setiap bangsa ini ada seni mempertahankan diri dia. Tapi yang uniknya antara semua itu adalah silat. Silat unik dia. Kalau perhatikan kalau Cik Lan dulu kahwin bila umur? 24 ya. Silat ini dia sama dengan karate, taekwondo itu seni mempertahankan diri. Itu persamaan dia. Seni mempertahankan diri. Dan kedua, dia merupakan salah satu senaman. China, dia Tai Chi. Sebagai satu senaman dan juga seni mempertahankan diri. Dan silat juga adalah satu senaman. Untuk kita kuat fizikal kita, kuat diri minda, dia satu senaman. Dan ketiganya, silat ini merupakan salah satu sukan. Bertanding sukan. Taekwondo pun ada sukan. Ada pertandingan taekwondo. Karate pun ada pertandingan karate. Tapi yang unik je, silat ini adalah sebagai satu hiburan. Kalau orang kahwin, 20, 24. Ada pertunjukan silat. Ada. Di majlis perkahwinan. Itu unik. Betul. Beza dengan seni lain, tak ada. Tak ada. Mana ada orang buat kahwin, panggil taekwondo. Tak ada. Dengan Tai Chi ke, Kung Fu ke. Tapi silat ini dipersembahkan di hadapan khalayak pengantin. Ya. Sebab pengantin itu raja sehari. Raja sehari. Itu sebab kita punya presiden mengatakan bahawa silat ini adalah milik
institusi diraja. Itu sebab kita buat persembahan depan raja sehari. Betul. Jadi silat ini adalah milik institusi istana. Raja yang punya silat ini. Kita jarang tunjuk dekat orang lain. Tapi kita akan tunjuk depan raja sehari. Dan juga kepada pemimpin-pemimpin. Jadi itulah uniknya silat ini. Berbeza dengan seni mempertahankan diri lain hanya untuk seni bela diri. Bela diri semata-mata. Tapi kita ni ada untuk hiburan. Mana untuk majlis-majlis rasmi Ada. dekat persembahan silat. Tapi itulah yang uniknya juga silat ini. Kalau untuk seni, kita bawa lain. Mana kalau tumbuk separuh. Kalau silat, tumbuk terus. Jurus dia macam mana? Tapi kalau yang ini, tumbuk dia sikit saja. Mana tumbuk, itu namanya berpulut. Berpulut. Depan pengantin tu nama silat pulut. Mana selepas silat, kita dapat makan pulut. Dah makan je kita. Itu dari segi perbezaan lah. Mana silat ni salah satu yang unik. Hanya merupakan identiti orang Melayu. Orang Melayu dan juga institusi diraja. Institusi diraja. Okey, terima kasih Tok Mi berkait dengan kupasan beza antara silat dengan seni mempertahankan diri negara luar kan. Okey, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Jangan banyak sangat soalan tu. Tak banyak, 40 je. Okey, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Bagaimana silat membentuk jati diri anak muda dari segi disiplin, semangat dan adab. Sebab mungkin dengan adanya silat macam Tok Mi cerita tadi, dia merupakan satu sukan, satu hiburan dan juga mempertahankan diri. Dalam masa yang sama, boleh tak dia mendidik anak muda berdisiplin? Silakan Tok Mi. Ya, terima kasih. Itulah dia matlamat silat tu. Silat ini dari segi disiplin dia, semangat dan juga apa tadi? Jati diri. Adab jati diri. Untuk belajar silat, pertama mesti ada disiplin. Disiplin yang pertama adalah di segi pakaian. Apa macam Cik Lan pakai memang sesuai untuk silat. Saja. Memang nokuh orang. Dia kena ada pakaian dia, pantang, tak boleh pakai jin. Suluh jin. Untuk bergelanggang. Ya, masuk gelanggang. Mesti pakai sekurang-kurangnya suluh tracksuit. Itu disiplin. Maknanya tutup aurat. Tutup aurat. Aurat dah pastilah ya. Bahawa dari segi pakaian dia ada disiplin. Betul dari segi latihan dia juga. Latihan dia berjadual. Dia tak boleh sebarangan. Dia ada hari dia. Hari Sabtu, hari Ahad. Ada pantang larang ke Tok Mi? Tak ada kan sebab kita pelajar-pelajar esok nak ke sekolah. Okey. Kalau buat hari biasa susah nak bangun pagi sekolah. Jadi kita buatkan malam Sabtu Ahad. Dia ada time. Tak melebihi 12 malam. Kerana kita ikut peraturan negara kita ini mesti di bawah 12 malam. Kalau buat malam. Kalau di kelas di ni pun memang kita hadkan setakat pukul 12 malam ke bawah. Silat ini. Dan bermula selepas Isyak. Tak boleh kita disiplin kita tak boleh sebelum Isyak. Sebab kita menghormati waktu Isyak. Waktu maghrib pun tak sesuai. Dia selepas Isyak sampailah pukul 11. Bermakna pelajaran kita pun tak lama. Kalau lama, pelatih-pelatih kita pun lari pula. Buat dia kerasan. Buat belajar silat ini, belajar ilmu sakit. Dia kena sakit. Dia kena tumbuk, kena sepak, kena terajang, kena siku. Jadi dia belajar sakit. Sebab saya pesankan kepada pelatih-pelatih saya, anak-anak buah saya, kalau tak nak sakit, jangan belajar silat. Kalau nak sakit, belajar silat. Kalau tak nak sakit, kita belajar menari. Menari je. Tak sakit. Betul dari segi semangat itu. Ya. Dari segi disiplin tadi pada dalam silat dia ajarkan menghormati guru. Menghormati orang kanan. Mana dalam guru tu tak sempat, dia ada orang kanan guru tu. Kita tak boleh sambil lewat. Di gelanggang kita mesti menghormati guru, menghormati orang-orang senior daripada kita. Dalam gelanggang tu dia ajar. Betul, hormat, menghormati. Ya. Dan juga dia ada juga pantang larang dalam silat itu, dalam gelanggang tu. Mana tak boleh pakai kasut. Contoh je lah ya. Nak meludah tak boleh, membuang air kecil apa tak boleh di dalam gelanggang tu. Dia mestilah di luar gelanggang. Ya. Ada peraturan. Ada peraturan. Mana inilah dia ajarkan disiplin kita. Mesti ada jumpa, mesti ada salam, mesti ada sesama kita.
Disebut anak muda tadi Tok Mi, kebanyakannya yang anak buah Tok Mi sendiri, adakah di kalangan pelajar sekolah atau yang dah habis sekolah dah? Saya ni biasanya ambil budak je. Oh, budak-budak. Sebab saya ni jenis penakut. Kalau ambil orang dewasa, risau orang dewasa pula hentam kita. Tidak. Itu yang kita ambil budak-budak sekolah. Itu bergurau sajalah ya. Okay. Tapi sebenarnya silat ni mengajar semangat. Semangat berjuang. Itu sebab anak-anak buah saya yang belajar silat ni, semangat demo tu lain. Jati diri lain. Bayangkan buat apa? Persembahan. Depan Duli Tuanku, depan Perdana Menteri, depan menteri-menteri, depan menteri besar. Maknanya itu dah segi keberanian. Depan pengantin, itu menguji kita punya semangat juang kita. Dan juga masuk juga pertandingan-pertandingan. Bila masuk pertandingan, semua orang tengok kita digelanggang. Jadi itu menguji semangat juang, semangat keberanian. Sebab silat ini membina semangat. Dan saya tak langsung juga soalannya adab itu sendiri. Bahawa silat itulah yang mengajar kita adab. Adab kasih sayang, adab hormat menghormati. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Jangan sayang yang muda je. Yang tua pun kena disayang juga. Yang tua hormat, yang muda sayang. Sayang. Okey, saya kira jelas berkait dengan jati diri dan juga semangat dan adab di kalangan jenis muda tadi. Okey Tok Mi, kita beralih ke soalan seterusnya lah. Kalau sebut nombor macam banyak jadi kita beralih ke soalan seterusnya. Kita santai-santai je lah. Santai-santai je. Okey, adakah silat hari ini masih relevan dalam kehidupan masyarakat moden, terutamanya golongan muda? Sebabnya ada orang cakap lah silat ni orang dulu-dulu je, sekarang tak main dah. Jadi mungkin Tok Mi selaku timbalan presiden persatuan boleh cerita sikit dari segi kehidupan masa kini dalam dunia persilatan. Kalau ditanya dari segi relevannya, saya katakan bahawa silat itu adalah relevan, terutamanya dalam sekarang ni lah. Saya tanya, datang ke sini tadi, ada buat pistol? Pistol tak ada? Tak ada. Tak ada. Berapa orang yang ada pistol? Tak ada. Tak ada, betul-betul. Boleh kita kaji satu dia. Tak ada orang bawa pistol. Pada Ipoh datang ke Manong, boleh jumpa, tak ada orang bawa pistol. Jadi inilah peranan silat tu. Silat kita mempertahankan diri. Menjaga keselamatan diri kita. Baik di mana saja. Maknanya kita musuh kita tak tahu. Tapi bila musuh menyerang kita, tanggungjawab kita mempertahankan diri kita. Mana keselamatan kita. Kalau Cik Lan tadi naik kereta. 5 orang. Mana Cik Lan tanggungjawab mempertahankan keselamatan 5 orang. Tanpa menggunakan senjata. Itu sebab kita kena belajar silat. Jangan kata, apa zaman moden sekarang, apa payah silat. Sebab sekarang semua ada pistol. Tapi berapa orang ada pistol? Kita pun tak ada pistol. Pegang pistol pun tak pernah pegang. Setidaknya untuk diri kita lepas. Diri kita. Kalau lebih lagi boleh tolong orang lain. Terutamanya golongan-golongan perempuan ini. Gadis-gadis ini elok sebenarnya belajar seni mempertahankan diri. Silat ini. Mana sekarang ni, zaman sekarang ini amat sesuai sekali lah. Sebab macam-macam berlaku zaman sekarang ni. Macam dunia jenayah. Dunia jenayah yang kita tak tahu dan juga macam-macam lagi lah. Jadi itulah salah satu dia. Sama ada kita merentasi zaman kita ini, zaman moden ini, kita perlu juga belajar kepada seni mempertahankan diri silat ini. Sebab silat ini kalau kita tengok, ini apa penangan dari situ hafal dah. Perkara 153. Dan juga menunjukkan bahawa dalam perlembagaan negara kita, apa itu Melayu? Melayu pertama beragama Islam. Kedua, yang mengamalkan budaya Melayu. Jadi silat inilah budaya Melayu yang perlu kita amalkan. Kalau kita tak ada mengamalkan silat, siapa lagi nak mengamalkan silat ini? Jadi kita lah perlu mempertahankan ataupun mengekalkan kelestarian silat itu agar tidak dilupuskan. Kita lah sekarang ini, generasi sekarang ini perlu mewangikan silat itu ataupun kita nak memberikan satu kesinambungan kepada generasi akan datang. Generasi akan datang. Sebab saya masih ingat lagi 20 tahun dulu, 30 tahun dulu belajar silat tu. Guru saya Pak Buang. Kalau kita baca buku, dalam buku apa peribahasa ada? Pegang bara.
pegang bara api sampai jadi arang. Ya. Tapi pak guru saya pegang arang sampai jadi bara. Balik. Kita balik. Mana arang tu pegang silat kita ni. Okey. Walaupun tidak berlaku peperangan, tidak berlaku kacau bilau, tidak berlaku apa, kita pegang silat tu. Sampailah satu hari, bila nak guna, baru kita guna silat. Baru kita guna. Kita jadi api tu. Jadi api. Membara. Jadi saya kira kita berehat seketika. Okey, boleh. Ada panjang lebar lagi yang kita bicarakan pada hari ini berkait dengan silat. Sama dengan Tok Mi. Okey, berehat seketika. Jumpa sekejap lagi. Ya, kembali lagi kita di Influencer at Japan. Bawah koma Siri 4 2025 bersama dengan saya Tok Mi. Ya. Alhamdulillah Tok Mi, kita sambung ya perbincangan kita pada hari ini berkait dengan silat. Antara itu kita tengoklah komen-komen di FB kita ni. Betul, kalau kita di laman rasmi Facebook Jabatan Perangkan Negeri Perak, kita sedang siaran langsung kan. Ya. Dan kalau kita tengok view tu banyak kan, ramai ratusan view pada hari ini. Pelbagai komen jugalah daripada para penonton. Terima kasih kepada semua. Okey Tok Mi, kita beralih kepada promosi dan juga cabaran lah ya, berkait dengan silat ni. Sebelum mesti ada cabaran dia. Dan macam mana kita nak promosikan ni kepada masyarakat umum. Jadi soalan dia, apakah inisiatif Persatuan Silat Negeri Perak dalam mendekatkan generasi muda dengan silat ini? Kita di negeri Perak ni lah, kita mengalaklah. Pertama, kita mengalakkan mana-mana guru-guru, satuan-satuan untuk membuka gelanggang. Banyak gelanggang yang dah tutup. Jadi kita mengalakkan buka balik gelanggang, ajar. Sebab kalau tak diajar, habis. Ilmu tu akan hilang. Faktor tutup tu kenapa Tok Mi? Dia faktor faktor usia, satu lagi kekangan masa, dan juga tempat dan juga sebagainya lah. Ya. Dan antara promosi kita kena perlu sekarang ni zaman media. Kita perlu publishkan ya, permainan silat ini. Yang kita kata kebanggaan kita ini, contoh kita sekarang ni dah ada macam sekarang ni lah FB. Kita bercakap pasal silat, jadi kita promosikan silat di TikTok ya, di TikTok boleh, di IG boleh, kita tunjukkan aksi-aksi silat kita. Tapi silat ini sebenarnya itu memang saya pesan jugalah kepada banyak juga yang guru-guru saya jumpa apa. Maknanya perkongsian kita boleh. Tetapi jangan terlampau dalam sangat. Hendakkan ilmu silat ni kena berguru. Sebab sekarang ni pun ada juga skamer. Guru silat TikTok pun ada. Aduh. Guru silat skamer. Tapi yang penting bagi kita ialah kita belajar silat ini kena berguru. Jadi antara promosi dia, kita perlukan kepada program-program, contohnya kerajaan buat, pendidikan buat satu sekolah, satu silat. Perlu kemaskini, perlu diperkasakan. Dan begitu juga Kesultanan Negeri Perak ni, di bawah Maib sendiri mengalakkan satu masjid, satu silat. Bermakna masjid ini untuk kanak-kanak kita. Kita latih silat ni di peringkat anak-anak lagi. Bermakna dia orang akan datang ke masjid, solat maghrib, lepas solat maghrib, solat isyak. Lepas solat isyak, berlatih sejam. Bermakna Maib dengan kerjasama Persatuan Silat. Sekarang ni arahan. Arahan daripada Maib sendiri. Maknanya titah tuanku jugalah. Di Negeri Perak ni, supaya setiap masjid ada satu silat. Bermakna gurunya daripada... Guru kita akan bagilah. Tapi sekarang ni masih lagi peringkat bertaktih lah. Masih perlahan-lahan lagi lah. Dan cabarannya ialah penerimaan masyarakat lah. Satu, masyarakat masih memandang serong kepada silat itu. Ibu bapa pun cabarannya, ibu bapa tak nak hantar anak silat. Ibu bapa lebih suka hantar anak ke kelas-kelas seni bela diri lain. Sebab dia dah dah diprogramkan minda tu bahawa silat ini bercampur dengan macam-macam amalan itu, amalan ini dan juga sebagainya. Jadi ibu bapa kata silat itu karut setengah Allah. Dan juga banyak lagi orang mengatakan bahawa silat ini tak sesuai. Jadi itulah cabaran kita, bermakna
sikap ataupun attitude kita ini masih lagi tidak menerima silat itu untuk universal, untuk semua. Ya. Masih lagi ditakut lama, kita katakan bahawa silat itu bercanggah dengan ajaran agama itu. Maknanya pemahaman ibu bapa itu sebenarnya tak betul lah. Iyalah. Sebab masih lagi takut lama. Ya. Maknanya memerlukan buat itu, buat ini dan juga sebagainya yang luar daripada kebiasaan kita. Sedangkan kita tahu bahawa silat itu merupakan salah satu teknik bela diri, teknik seni kita dan juga merupakan senaman fizikal dan juga minda. Betul, untuk kesihatan juga ya. Kalau tengok sejarah jugalah ya. Semua pejuang-pejuang dulu belajar silat. Tok Bahman, Mat Kelau, semua orang silat. Raja Haji silat, sini Datuk Maharaja Lela silat. Jadi silat inilah untuk mempertahankan negara kita ni. Bahawa ni dia salah satu jati diri kita. Beza dengan kita belajar. Satu lain kata di Ustaz apa? Azhar Idrus. Kalau belajar masuk hoki, kita tahu hoki dia. Betul. Tapi kalau belajar silat, dia belajar semua sekali kehidupan dalam negara kita. Pada saya tak langsung mempertahankan negara kita. Itu disebutkan tadi generasi bermaruah tu. Kalau datuk nenek moyang kita tak ada silat, kita pun mungkin tidak bermaruah pada hari ini. Betul. Siapa nak mempertahankan negara kita? Itu sebab Raja Haji, orang silat. Semua sekali itu. Itu belum naik ke atas lagi masuklah Hang Tuah, Hang Jebat, semua sekali itu. Ini generasi yang menentang Inggeris ini. Masuklah Datuk Sagor, Datuk Maharaja Lela, semuanya orang silat. Rasa Cik Lan nampak perkara ni. Betul? Nampak. Jadi kita, itulah dia, orang kata antara cabarannya lah. Cabaran dia yang kita nak kongsikan dengan penonton-penonton. Bukan senang tau kita nak untuk ni sendiri selaku YDP ya. Dia satu lah, saya teringat apa lah. Sekarang ni orang muda ni dia suka ikon. Okay. Kalau ikon silat di Perak. Itu dia nak bisi artis ke. Wah. Orang muda, baru generasi muda suka pada silat. Kalau letak muka kita ni tak laku. Tapi dah hisap dah. Dia kena ada satu wajah muda kita ya, untuk menarik golongan silat ini. Ya. Pada kena ada promosi, kena ada ikon. Kena ada ikon ni. Jadi kita, itulah dia antara kupasan yang telah diberikan oleh Tok Mi. Jadi kita, soalan ada lagi Tok Mi ya? Boleh, insyaAllah. Okay, cabaran utama Tok Mi dalam usaha melestarikan seni silat ini, adakah ia berkaitan persepsi minat atau sokongan? Memang betul lah. Kata Cik Lan kata tu, persepsi. Bermakna masih lagi anggap bahawa silat ini salah satu seni kuno. Maksudnya tidak mengikut zaman ini. Itu salah satu cabaran. Dan selain itu juga, kita juga cabaran kita lah. Bermakna kita kekurangan guru yang boleh mengajar. Orang silat ramai. Semua orang gaya ada silat. Tapi tak semua orang silat boleh mengajar silat. Sebab nak mengajar silat ini, itu balik kepada disiplin tadi. Adab dia. Dia kena dapat perkenan guru. Guru mesti turunkan silat. Sebab guru biasanya dalam silat ini yang diajar oleh guru saya lah. Dia kata, kalau kamu esok pergi ke gelanggang, dapat 10, mesti ajar 10. Semua sekali. Jangan simpan. Kalau simpan, habis masuk dalam tanah. Tak ada manfaat. Sebab guru dulu lah kan, dia dapat 10, dia ajar anak murid dia 9. Satu buah dia. Wakilah. Wakilah dia, buah guru. Ya. Yang 9 pula akan ajar anak dia 8. Satu untuk dia. Ya. Sekarang ni bila 8, 7, dah tinggal satu. Amalan tak betul lah ya. Itu patut dihakiskan lah oleh guru kita ini. Supaya kita perlu ikhlas dalam pembelajaran kita, dalam perguruan kita. Apa yang kita dapat, kita ajar. Dan ketiganya, dari segi guru silat ini, kebanyakannya bukanlah orang yang
senang. Ini sering kali saya bercakap lah. Bahawa guru kita ni kebenarannya, dia terpaksa buka gelanggang dengan modal dia sendiri. Modal dia sendiri. Dia punya pendapatan dia kadang ni, dia habiskan untuk silat. Kadang kerja kampung je. Itulah. Kerja kampung, dari getah, ke sawit apa, duit itu habis untuk silat. Ya. Sebab dia minat. Dia minat, betul dia terpaksa lah buka gelanggang, betul nak narik budak-budak kita ni, terpaksa juga bagi air. Betul. Air minum, biskut apa kepada Ya. budak-budak gelanggang. Mana tak ada tajaan ni? Tak ada tajaan. Itu saya syorkan masa program Sangga Buana di Manung itu. Saya syorkan supaya Perdana Menteri, supaya kerajaan mengambil kira pandangan ini. Jadi saya ambil kesempatan di sini lah. Ya, boleh. Sebab kalau tengok di sekarang ini, guru silat yang tertua lah, yang masih lagi sekarang ni, Datuk Pandak Majid. Di Gurun. Umur berapa dia? Dia kalau kita tengok, sakit terlantar. Ya. Dia menghabiskan usia daripada kecil sampai ke dewasa, sampai ke sekarang ni, dengan mengajar silat. Tetapi tidak ada inisiatif dia berikan. Begitu juga guru lain. Ya. Dia terpaksa mengeluarkan duit poket dia sendiri untuk mengajar silat ini. Ya. Itu saya cadangkan, ambil kesempatan sini, supaya guru silat ni kita berikan allowance. Semacam guru kafar. Ya. Dia dapat allowance. Macam juga guru takmir. Ya. Di masjid. Kerajaan memberi dia allowance. Dan betul juga kita guru-guru silat ini diberikan allowance. Di mana pejabat yang bertanggungjawab mengenal pasti dan juga memastikan bahawa dia ada gelanggang, dia ada buka, dia ada rekod dan sebagainya, maka diberikan allowance kepada guru. Maknanya barulah guru silat ni bersemangat untuk mengajar, kerana peranan beliau tu, peranan mereka tu dinilai oleh kerajaan. Sebab dulu guru silat memperjuangkan negara kita ni. Kemerdekaan negara kita ini kebanyakannya adalah daripada orang-orang silat. Guru silat kita. Yang nama-nama saya sebut tadi. Jadi itulah. Sekarang ni anak buahnya ada ni. Kita berikan penghormatan dengan memberikan dia penempatan ataupun allowance untuk dia mengajar silat di kampung-kampung, di pekan-pekan, di taman-taman, di mana saja dia mengajar silat, kita berikan allowance. Kalau nak harapkan yuran, sekarang ni yuran. Ada yuran. Yuran kalau kutip RM10. Kalau paling tinggi pun RM50. Sekat seminggu, 2 minggu datanglah budak. Mak bapak tak sanggup. Dia tak sanggup. Yalah. Yang datang pun bukan orang senang juga. Iyalah, itulah. Kerana kita kena, itulah salah satu cabaran kita untuk kita mengangkat guru silat kita ini. Di samping kita bagi surat penghargaan yang macam yang Tok Lee cakap tadi, sebagaimana kita mana gelang-gelang kecil itu kita bagi penghargaan. Begitu juga penghargaan daripada pihak kerajaan yang mana memberikan allowance. Ya, sebagaimana guru. Sebab kita raikan guru kita ni. Selain daripada surat, kita bagi selempang, kita bagi apa, sonok guru ni. Sebab dia kata sepanjang perjuangan dia dalam silat ini, tak pernah dapat apa. Tapi bila DSM buat, beri sijil, beri selempang, beri apa, wang tunai, dia rasa sonok. Dihargai. Betul. Peranan sebagai guru tu. Okay, Tok Mi, kita beralih kepada inspirasi dan harapan lah. Tadi kita dah cungkil, dah kupas ya, dengan detailnya dari segi cabaran semuanya. Okay, InsyaAllah seterusnya adakah pesanan atau harapan Tok Mi sendiri kepada masyarakat, khususnya generasi muda tentang warisan silat ini? Harapan kita supaya silat ini berkembang lah. Silat ini, seni warisan ini terus berkembang, subur, mekar dan juga mewangi di dalam negara kita inilah. Mana setiap kampung, setiap taman, ada yang penduduk Melayu, maka adalah gelanggang silat di situ. Ada kelas silat di situ. Kerana kita hendak supaya silat ini ada di mana-mana. Kita hendak supaya silat ini ada di dalam diri orang-orang kita ini. Sebab hari ini kita lihat bahawa silat ini dah kurang. Sebab orang tak minat belajar sebab sakit. Itu ya. Tapi kita lah kena kental, kena jati diri kita kuat untuk kita belajar ilmu persilatan ini. Kalau kita tak belajar ini, apa akan jadi 20 tahun lagi? 10 tahun lagi. Mana imej Melayu itu, budaya Melayu itu akan hilang. Jadi kita lah perlu mengekalkan ataupun kelestarian silat itu dalam sekarang ini.
Jadi untuk mengekalkan kelestarian itu kena bermula daripada kanak-kanak. Ya, mana silat ini mesti bermula daripada kanak-kanak. Sebab orang tua, umur kita ni tak boleh silat dah. Silat sikit je, tengok Piramli. Tulang dah tulang dah put. Mulalah kalau silat ni buat kuda seluar koyak. Sudah. Jadi kena ada daripada kanak-kanak. Ya, silat ni pada kanak-kanak daripada zaman remaja itu sendiri. Ya. Boleh naik motor boleh. Naik motor boleh, naik bersikap boleh, tapi bersilat juga mesti boleh. Mesti boleh. Ni ada pantun Tommy daripada penonton kita sana. Ya, ya. Langkah berani di gelanggang, cekak pinggang, mata bersinar. Silat bukan sekadar tempur garang, tapi warisan bangsa yang besar. Betul. Sebab bangsa kita yang besar ni merujuk kepada Nusantara. Silat ni Nusantara. Daripada Champa Patani dulu sampai ke Brunei, Indonesia, semua silat. Yang ambil seni Malaysia. Indonesia pencak. Dia panggil pencak silat. Pencak silat Indonesia. Kita ini seni. Seni silat. Berbeza. Dia silat sama. Okey. Sama gayung. Gayung itulah silat. Sebab ada gayung harimau, gayung pesaka, gayung jati, gayung apa, macam-macam gayung lah. Gayung tu adalah silat. Silat. Dia sinonim lah nama tu. Makna silat itu gayung, gayung itu silat. Kita ada komen daripada penonton-penonton kita ni. Silat seni warisan adat budaya, bukan sekadar mempertahankan diri. Hiburan tu sampingan atau lebih tepat keraian. Keraian. Kita cakap juga bahasa kampung. Ya. Yeah. Ini Tok Mi, mungkin Tok Mi kenal kot. Tahniah terbaik Timbalan Presiden. Kan? Persatuan Nasional Malaysia berangkat YDP Perak. Dan juga saya dulu sekolah belajar silat gayung setakat tali pinggang awan putih je, lepas tu pindah. Dia yang itulah. Tali pinggang putih ni dia ikut perguruan. Tengok perguruan. Ikut perguruan masing-masing. Apa gayung dia kata mula mungkin putih. Lepas putih apa dia punya? Apa? Tapi yang akhirnya merah. Itu guru itulah dia punya apa? Tahap tertinggi lah. Kalau merah tu dah boleh mengajar. Dah boleh mengajar apa? Dia tahap tinggi. Jadi panglima apa boleh merah. Boleh merah ni. Putih ni kira asas saja. Asas. Sebab dia pindah sekolah tadi. Asas. Okey, seterusnya ada komen topik best. Sekarang silat dah semakin tenggelam, patut diketengahkan. Yalah. So sebagaimana saran daripada Tok Mi tadi. Okay, Sanggar Buana menarik nama tu ada maksud tertentu ke? Dia Sanggar Buana ni nama program yang kita buat pada tahun 2023. Program tu di mana menghimpunkan yang hadir itu 100 lebih perguruan yang hadir di mana Sanggar Buana. Sanggar Buana ni kalau tengok dalam filem apa? Piramli lah. Enam Jahanam ke? Apa ke? Masa Enam Jahanam. Filem Enam Jahanam. Waktu akhir sekali tu, last sekali tu. Inilah guru hamba. Dialah pendekar Sanggar Buana. Bukan Tok Mi pun Piramli. Okay, Tok Mi, kita sampai soalan yang terakhir. Soalan yang ke-40 ni. Boleh jika diberi peluang Tok Mi. Bagaimana silat boleh digabungkan dengan elemen digital atau media sosial untuk menarik minat anak muda masa kini? Sekarang ni zaman AI. Kita pun kalau nak bercakap macam ni, bercakap di bulan pun boleh. Betul. Zaman AI. Jadi itulah kita gabungkan seni kita ini. Kita dah ada apa? Banyak jugalah pertandingan-pertandingan yang dibuat di dalam negara kita ni, full contact apa. Dia menggabungkan segala seni bela diri. Dalam itu ada silat, dalam itu ada Muay Thai, Tomoy, dalam itu ada karate, dalam itu juga ada taekwondo. Pertandingan full contact. Jadi begitu juga dengan silat kita boleh gabungkan untuk kita mendapatkan satu kesamaan. Sebab sebenarnya seni pertahanan diri kan banyak sangat guna apa? Dia guna tangan, kaki. Itu je. Tangan, kaki, siku, lutut, kepala kadang-kadang. Jadi itulah gabungannya. Antara nak menyatukan apa? Silat dengan seni pertahanan lain semua sama. Semua berteraskan dua tangan, dua kaki pergerakannya. Dan yang terakhir, gunakan kaki
langkah 1000. Lari. Lari. Maknanya kalau orang satu sama satu, kita boleh Lawan. satu duduk dengan dua boleh. Kalau sergombolan, Satu bulan kita guna teknik tahir tadi. langkah 1000. Langkah 1000. Oh. Jangan kita tunggu. Jangan cari bahan. Jangan cari. Ya. Okey, Tok Mi, terima kasih atas kata penjelasan yang mana berkait dengan media sosial sekarang ni. Okey, di sini ada komen ni, dia maknanya dia bukan hanya dengar percakapan kita saja tau. Dia cakap keris Tok Mi tu menyelah. Ini sumbangan ini bagi pada kawan saya ni, abang pakai abang jugalah. Mio Abdul Rahman. Abdul Rahman. Dia penjual keris dan juga barang-barang lama. Mungkin Mio Abdul Rahman di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh. Mungkin beliau pun tengok ke hari ni? Mungkin ada. Mungkin. Dah petik nama dia tu. Dah betul. Okay, dan kita ada juga komen kat sini. Respon tuanku berkenan untuk diangkat seni silat ni dalam majlis. Okey, baik. Okay, sekarang setiap kali program tuanku akan ada persembahan silat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana tuanku Sultan pun kata dah mengetengahkan dunia persilatan ini. Dan ada satu soalan ni Tok Mi. Ini daripada Ayuni. Ayuni, apa khabar Ayuni? Sihat ke? Terima kasih Ayuni. Ya. Influencer at Japan, siri 4 2025. Okey, ni Ayuni tanya, apakah maksud buah silat? Dan bagaimana ia diaplikasikan dalam pertarungan? Ya, kita tahu buah apple. Buah silat ni benda apa tu? Dia salah satu nama lah. Silat ni dia ada bunga, ada buah. Bunga buah. Sebelum buah, bunga. Bunga itulah pergerakan perkeluaran mengelirukan pihak lawan. Bunga. Buah itu adalah kunci, adalah cara untuk kita mempertahankan diri kita dengan teknik yang tertentu. Ataupun nak jatuhkan lawan. Nak jatuhkan lawan lah. Itulah buah dia. Dan buah terakhir itu adalah kuncian. Mengunci pihak lawan. Dengan buah kunci. Jurus juga adalah buah. Tapi sebelum buah, bunga. Buah bunga, dia ada langkah. Sana bunga tu? Bunga macam-macam bunga. Ikut perguruan. Tapi bunga yang mudah ialah itu je. Itu bunga lah. Itu bunga. Bukan tari Dia masing-masing silat. Tari pun dia juga tari. Tari bunga, tari sembah, itulah. Tapi itu sebab orang kata belajar silat ni macam belajar menari. Tapi itulah dalam tarian tu ada buah. Ada buah ni. Jadi saya kira Ayuni, clear Ayuni buah tu buah macam mana, bunga macam mana, itu kena berguru dah. Ada kena berguru. Kena berguru. Nanti Tok Mi mungkin boleh share ke macam mana nak. Boleh kontak yang kita ada wakil dalam, kalau dalam Perak ni setiap daerah ada wakil kita. Ada perguruan kita. Baik di Tapah ke, di Sungkai pun ada, Syah Sungkai dia mungkin dia tengok pun. Di Great pun ada. Di Taiping ada. Manakala Kuala di Manong lah. Di Kuala pun, di Manong, di Pekan ada, di Pekan Kuala ada. Banyak kampung lah dalam Kuala Kangsar ni yang ada. Di Kampung Basung, silat saudara ada, silat gayung, silat di Ilham pun ada di Kuala. Silat Ilham, silat Kalimah. Apa yang membezakan? Dia membezakan ikut guru, perguruan. Dia itu kata sanad guru. Dia ambil daripada atas, dia kata dia bawa silat Ilham. Maka dia akan ajar oleh silat Ilham. Kalau di Ipoh, silat Abjad ada. Macam-macam silat ada. Jadi saya kira Tok Mi, masa pun agak mencemburui ni. Mungkin dia kalau silat ni, satu hari, satu malam boleh bercakap. Jadi saya kira sebagai penutup lah. Yalah. Sebagai penutup mungkin pergulungan daripada Tok Mi selaku owner kepada gelanggang Sanggar Buana ini dan juga panel kita di Influencer at Japan seri 4 2025, mungkin pergulungan daripada Tok Mi. Jadi harapan saya lah semua kerajaan, terutama kerajaan mengiktiraf, memberi pengiktirafan dan juga memberikan penghormatan kepada guru silat kita. Sebab guru silat ni umur sekarang ni banyak dah. Tak ada dah, kurang. Guru kita boleh kira siapa yang ada. Jadi guru silat ni bukan orang yang senang. Orang yang kadang tu susah dapat rezeki, tapi dia orang ada ilmu mempertahankan diri tu. Jadi eloklah pihak kerajaan angkat
guru-guru ini dengan memberikan yang setimpal lah dengan kerja buat untuk mempertahankan negara kita ini. Ya, itulah harapan daripada kami selaku Timbalan Presiden Persatuan Seni Silat Malaysia dan juga Yang di-Pertua Seni Silat Negeri Perak. Jadi setakat ini dahulu daripada kami Special at Japan Moh Koma Siri 4 2025. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.